Hello semua, hari ni kita nak tunjukkan orang satu motor daripada Modenas, iaitu Karisma 125 EX. Jom kita tengok motor tu. Okey korang, ini dia Modenas Karisma. Nampak? Kita boleh nampak Okey, untuk motor ni dia datang dengan 124cc single cylinder, single overhead cam yang pakai L2 punya engine, menghasilkan dalam 7 horsepower dan juga 9 Nm of torque. Okey, dan dia juga pakai CVT. Untuk buat motor skuter yang kecil, ni salah satu skuter yang orang cakap mesra pocket dan memang untuk rakyat Malaysia. Okey korang, kalau korang risau pasal harga dia, jangan risau. Okey, sebab ni datang daripada Modenas. Bukan dalam pun kat sana tu. Lepas tu,